Beberapa jam sahaja lagi, Malaysia akan menentang Laos untuk Asian Cup Qualifier yang mana Malaysia akan bermain di home di Stadium Nasional Bukit Jalil. Okay, so ini adalah perlawanan selepas kita membantai Laos 3-0 dekat tempat diorang hari tu. Kali ni pula kita main home game. Okay, aku sebenarnya tak dapat datang ke stadium sebab aku sebenarnya bukan dekat Malaysia. Aku dekat negara lain dan aku sekarang ni dekat hotel. Aku sekarang ni memang tengah barai gila. Mic pun tak ada, spek hitam pun tak ada, semua kat dalam kereta. Aku malas nak turun bawah, tengah penat gila ni. So jomlah kita review cincai-cincai je sebelum game bermula beberapa jam lagi. Dan aku rasa aku tak dapat tengok game pun sebab aku tengah drive waktu tu. Okay, sebab waktu game Malaysia start nanti pukul 3 petang dekat sini. Okay, jom kita review sikit. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dekat sini dah tekan, mantap. Pertama sekali, aku harap tim Malaysia kita tak overconfident walaupun menang mudah dengan Laos hari tu. Dan kita kena ingat, dekat separuh masa pertama kita gagal memecahkan kebuntuan. Okay, kita tak cukup clinical. So memang first half tu agak mengecewakan lah dengan finishing daripada pemain-pemain kita. Lagi-lagi Romel Morales dan nasib baik Arif Aiman dekat separuh masa kedua dengan magisnya berjaya menghasilkan gol yang pertama. So untuk coach Malaysia, aku harapkan line up menentang Laos kali ni dia turunkan line up yang agak berbeza lah. Aku harap Morales tidak start. Aku harap striker lain yang diletakkan di hadapan. Tak kisahlah siapa, aku tak nak Morales. Serius aku cakap, berapa banyak peluang Malaysia dapat hari tu tapi dia tak skor-skor. Dan aku nak sangat dekat bahagian left winger Faisal Halim start untuk Malaysia. Kita tengok walaupun 10 minit sahaja Faisal Halim bermain untuk Malaysia, tapi kita tengok dalam 10 minit tu apa yang dia berjaya hasilkan. Nampak dia betul-betul semangat, betul-betul nak main untuk Malaysia. Sepatutnya pemain macam ni yang kita berikan game time. Dan untuk coach, aku harap kalau game hari tu substitution boleh kata agak lambat, 70 lebih 80 baru masukkan player. Aku harap kali ni kalau kita dah leading ataupun kita ketinggalan ke apa, kena masukkan player lebih awal lah. Okay, mungkin player macam Nazmi Faiz agak kurang cemerlang untuk game hari tu. Tak dapat control midfield dengan perfect. Bukanlah teruk, tapi we expect more lah, through ball ke apa, hantaran-hantaran maut ke hadapan. So korang rasa Malaysia menentang Laos dekat Bukit Jalil ni berapa skor line korang? Siapakah penjaring-penjaringnya? Korang boleh komen dekat bawah. Dan macam biasa, siapa yang nak support Wibro boleh tekan butang follow.